Assalamualaikum korang, welcome back saya video channel saya. Selamat datang video Ahmad Bazli. So video kali ni kita nak buat kek coklat. Ya, kita nak buat kek coklat. So ni bahan-bahan dia. Saya dah saya boleh coklat lagi. okey. Okey, ni ada nak cakap. Okey, ada ini kita nak buat apa? Kek coklat. Kita nak buat kek coklat. So ini barang dia. Ni tepung saya dah buat. Tepung kek coklat. Ya, kita dah ready. Dah ada gula. Dah ada tepung gandum. Tepung coklat. Kita dah tepung gandum pula. Tepung kek. Kita dah isi tepung kek. Dah isi tepung coklat. Dah ready. So kita ada minyak. Kita ada telur. Kita ada air. Dan kita ada coklat chip. Kismis. Coklat chip. Coklat chip kita dah akan letak tambahan gitu. So kita dah ready barang. So kita nak buat. Siapa nak buat? Ya. Mai kita nak buat. Kita nak buat kek coklat. Sinilah. Dia tak payahlah main saya. Ya, okey. Jangan gaduh. Okey. Jangan gaduh. Okey. Ya. So kita nak buat kek coklat. So ni barang-barang dia. So telur berapa biji? Telur kita letak. Ada nak kira. Kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 telur. So kita nak pakai 3 biji saja. Janganlah. Jangan. Dah. Abang. Janganlah gaduh ya. Oh. Masak. Gaduh pula lah budak-budak ni. So nak pecahkan telur. Abang, budak-budak sibuk kat dapur je. Okey, dia letak minyak dalam ni. Ada nak. Dia ada tak air? Tak air. Okey, letak. Ya, okey. Ikut. Okey, siap. Dah cukup. So habiskan. Abang, habiskan telur. Kan telur belum lagi. Abang. Habiskan minyak. So, pecahkan telur. Ya. Yang ni minyak zaitun abang dah tuang dah. Kita pakai minyak zaitun kan. Sepatutnya pakai minyak jagung. So minyak jagung tak ada. So saya gantikan minyak zaitun. Guna minyak zaitun baru. So minyak jagung tak ada, kita pakailah minyak zaitun. So kalau tak ada minyak zaitun, tak ada minyak jagung, pakailah minyak masak pun boleh. Rasakan minyak. Ya. Minyak zaitun pun boleh. Okey, kacau. Siapa nak kacau? Saya nak kacau. Okey, bagi Pia adik kacau. Bagi Adang kacau. Kacau pakai ni, pakai kaca. Pakai tu. Pia kacau Pia. Ada je nak kacau. Abang ada nak kacau. Yelah kacau je lah. Okey, so kita kacau dia. Bagi sebati. Abang, budak-budak ni. So budak-budak ni biasalah. Kalau saya ada dapur, Ya, dia budak. sama sibuk. So dia orang ni tengah assistant saya bila di dapur, saya ada di dapur. So assistant saya bila saya buat kerja. So dia orang ni tukar bantu lah. Tukar Ni bantu. budak-budak ni sibuk main. Sibuk main je. So kacau je. Kacau bagi sebati. Bagi banyak. Bagi banyak. Kacau. Lepas tu kita masuk oven. So tepung yang saya buat tu Yang tepung gaduh yang jangkuk. tepung yang saya buat tadi korang boleh buat sendiri. Sebab saya semalam dah prep sekali dah yang tepung tu. So kalau korang malas nak buat ikut resepi, kalau ikut resepi esok pun tak habis video ni. So kalau korang nak mudah, korang boleh pergi beli tepung mix. Tepung mix dah siap bancuh, dah siap apa semua. Korang hanya letak telur, tak minyak, air je. So kat kedai-kedai bakery ada dah siap tepung-tepung kek yang dah siap ready untuk buat kek lah. So ini saya buat direct saya shortcut lah. Yang untuk semalam saya dah buat ready dah. Ini terus masuk je. Tidak kalau saya buat siapa Z, video ni mungkin lagi panjang video ni. So saya buat ready terus semalam, bancuh terus semalam, tepung siap-siap, gula apa semua, tepung kek apa semua saya siap. So kita tuang budak-budak ni akal tolong. Ya. Berdua budak-budak ni.
So kalau saya buat A sampai Z, memang tak ada kerja lah kalau budak-budak ni ada. So saya readykan paket itu. Ready ke macam siap terus packing. Ya. Macam kena tengok kaca. So kejap. Okay. Tu dah kacau sebati. Betul ni? Betul ni. Kacau dah ni. Betul ni. Ni bawah ni belum lagi tepi-tepi. Apa? Ya. Bawah ni tak kacau lagi. Bawah ni tak kacau lagi. Ada sini. Tu kacau je sebati. Jangan ada berketul lah. Ni. So tak. Ya. So minyak tadi kita letak dalam kurang 200 gram. 200 ml. So air pun 200 ml. Air. Kat air. Okay, dah siap, dah sepati. Kita letak coklat. Coklat apa? Kek coklat. Kek coklat. Lepas tu kita letak coklat chip. Ni coklat chip. Abang, Ya. ni dia coklat. So kita letak. Tu nak potong. Abang, Ya. Sakit. Kenapa sakit? abang. Abang, ni tengok ni. Habis sakit ni budak-budak ni. Nak ke? Ambil. Abang, habis Tengok. sakit. Ni kalau budak-budak ni kalau coklat suka lah. Dia ambil lah. Abang, Dah. ni boleh makan je. Boleh pakai. Okay. Kita tuang ke habis. Coklat chip ni dia kurang 100 gram. Abang, kita buat kek coklat chip. So coklat chip ni ada banyak jenis saiz. So saya kecil, saya besar. Abang, Ya. yang ni untuk sedap. Yelah untuk sedap lah. Kalau tak sedap tak buat. Boleh je. Boleh je. Okay, dah siap. Abang, So kita nak letak dalam loyang. So loyang ni sebesar lebih kurang berapa cm? 17 kita boleh 17 inci. 17 saya bulat ni 17. So ini paper bag, kertas minyak lah atau paper. So kita alas dia untuk nak letak kek. Sekejap lah. Sabar. Nak tolong ke? Kejap. Nanti. So nampak ya. Sabar kejap. Okey, kita tuang dalam ni. So sementara korang nak buat ni, korang boleh panaskan oven dulu. So panaskan oven nanti senang lah. Dia tak payah tunggu lama. Tiup. Ya, sekejap. Ya. Makanlah. yang makan. Sesama pula budak ni. Budak-budak mesti kau nak makan jajan. Yelah. Benda. Kejap. Tak ada nak digunting. Buat apa gunting? Dalam bekas tu ada dah. Ambil dalam bekas. Bekas bulat tu. Ibu nak ke? So nak korek habis ni. Mana ke? Iyalah. Udah mama, pergi ya. Ya. Apa? Semua pula awak ni. Semut. Tak semut. Sesama. Semut. Sesama. Semut apa semut? Okey, dah habis. Korek sekejap lah punya. Korek habis. Okey, dah siap. Kita akan letak dalam oven sekejap lagi. So buat macam ni. Ya. Kita belum siap lagi. Kalau cair. Abang, kalau cair. So kita nak pergi bakar. Okey, ni.
Nampak tak? Masak ke? Belum masak lagi. Kita nak bakar lah ni. So kita akan bakar. Sementara tunggu over panas, kita nak akan bakar dulu. Okay. Selama dalam 40 minit ataupun 35 minit. Bergantung pada oven apa yang korang pakai. Okay, jom. Kita nak masuk oven. Oven pun dah panas. So kita akan masuk. Baik dia, panas ni. Abang nanas ni. Ya, panas. Dah akan letak. So lebih masa dia lebih 40 minit kita buat. Ni oven lama. So oven lama, so dia suhu panas dia lambat sikit. Sebab tu saya lebihkan masa sikit. So kalau bergantung pada oven korang macam mana. Sebab saya punya oven ni oven lama. So ni oven mak mentua bagi. So kita akan tunggu dalam 40 minit lagi. Okay, so kita tunggu kejap lagi, kita akan tunjuk. Okay, bye. Nak masak tengok video ke? Okay korang, kita dah siap kek coklat kita. So Budak-budak ni. Abang Nani. Kita panas. Abang Nani. ya, sabar. So ni kek coklat kita dah siap. Oh panas. Kita dah siap masak, bakar selama first saya bakar dalam 40 minit. So tambah lagi 30 minit. So 70 minit. 70 minit baru siap. So dia tengok bergantung oven korang pakai. Buat oven saya pakai ni oven lama. Jadi masa tu agak lama sikit lah nak siap dia punya kek ni. So kena keluar kek ni. Nak makan tak? Nak? Okey. Tak payahlah makan ni. Pinggan ada. Pinggan dia tak payah pakai ni. Nak buat kek, nak buat keluar kek ni. Sekejap. Okay, so kena keluar kek ni. Nak keluar. Oh, ya. Ha? Jadi apa? Muda Mega Blaster. So, kejap. Macam mana nak buat ni? Balikkan dulu. Okay. Buka ke paper kertas ni, paper bag pula. Kertas minyak ni. Wah. Okay. Balikkan dia pula. Sabarlah. Hop. Ya. Hei. Sabar. Sudah ni. Dah siap kek coklat. Tiana. Tak payah pakai ni lah. Pakai benda lain. Pula. Ada nak ke? Nak ke tak nak? Nak. Dah pergi ambil pinggan. So kena potong kek ni. Kek coklat. Budak-budak ni suka lah kalau kek coklat ni. Ya. Kejap. Macam. Tak boleh makan banyak, nanti tak habis tu. Apa nanti tak cukup. Tak cukup, nanti makan tak Nanti habis makan tu. habiskan. Yelah, tu tak habis. Kek ni panas lagi. Apa? Ya, kek ni panas lagi. Panas. Okey, dah. Ni ada tadi ya. Ya, yang sudu. Boleh. Ada tadi ya. Dah lah tu. Ni apa nak ni satu ni. Kek ni macam rapuh sikit. Mungkin bakar terlalu lama. Ya. Ya mungkin panas. Kek ni panas kot. Dia repuk sikit.
Tu nak rasa sikit. Okay, rasa okey je. Sedap je makan. So kita dah siap kek coklat. Ni kek coklat. So sampai sini saja video kali ni. So siapa-siapa berminat boleh like, komen dan share video ni. Jangan lupa subscribe video ni saya. So kita akan next video saya ingat saya nak buat puding karamel, kek puding karamel. So kalau siapa korang nak belajar, kalau korang nak buat, nak tengok gagak saya dengan anak-anak buat kek, so jangan lupa tengok next video dan jangan lupa subscribe dan komen. Okay, sampai sini saja video kali ni. So bye bye korang, jumpa lagi.